Nakib. Aladin moden. Awak nak apa ni? Apa saya tunaikan? Saya nak kuasa ajaib yang saya boleh ada kat dunia ni. Wadidaw. Dahulu baru sambung. Korang saya nak main sorok-sorok. Nanti korang suruh diorang cari saya. Saya tengah nyuruh. Korang dia. Aku tengah sorok lah. Kau nanti carilah. Okay guys, Hai guys, selamat pagi. Sehari ni kita orang nak syuting short film dah naik raya, cuti raya dah habis. Jadinya kita orang sambunglah bekerja balik. Berapa duit raya tak dapat lah tahun ni sebab dah berumur kan. aku yang bagi orang. Diamlah. Apa ni kes hari ni kita nak sambung syuting short film apa? Short film apa? Rezeki dapat angin. Nathan ni aku tanya short film. Short film cinta. Korang kan selalu minta. Cinta-cinta kan. So kita buatlah short film. Tak boleh nak cakap lah, korang sakit tekak tak boleh nak cakap. So Sarah sakit tekak ada korang sebab dia makan lemang banyak sangat. Kau tak payah ulang lah. Aku tak suka lemang. Kau tak suka lemang? Tak suka lemang. Kau suka ketupat? Aku suka ketupat dengan dia banyak makan ketupat ayam masak merah. Dengan ayam masak merah pedas. Diam. Okay, so kita Abang tu tengah mancing ikan pari. dah lah, saya tak nak lah cakap penat lah. Okay, korang tengok je lah. Penat apa? Ikan pari? Mana ada kau? Ya, sebab ikan pari selalu stok habis. Sumpah. Ya. Kau ni Jadi orang ternak kat sini. Kau tak percaya lah aku. Boleh percaya. Aku ni daripada 10 kata-kata, satu kata-kata aku je yang tak betul. Betul tak? Aku rasa kau punya kata-kata tu teruk betul. Lagi 9 kata-kata dia bukan tak betul. Syirik terus. Betul. Aku Dengar suka. dia masuk neraka tingkat 14. Astaghfirullahaladzim. Macam mana cik tadi? Kau rasa nanti kalau aku dah besar, okay? Nanti kan kalau aku dah besar kan, aku nak berenang daripada sini sampai sana. Kau nak berenang dari sini sampai ke sana. Adik aku selalu cakap macam ni tau. Aku dulu bayar mama, entah bila dia bayar mak aku. Will, lama ke kau tunggu aku? Tak adalah, baru je. Sorry Will lambat. Tak apa. Will, teringat kan zaman-zaman kita sekolah dulu? Itulah. Kita selalu spend time sama-sama. Nakib. Ada apa man? Nakib. Nak mandi Nakib kat situ. Tu dah mandi ya? Dah masuk tu. Memandangkan hari ni hari raya, so kita orang hari raya pun kita orang akan shoot lah untuk korang kan. So hari ni kita akan makan lemang. Lebih lemang tiba-tiba. Ini ingat sini kan, dia tengah-tengah sana. Dia shot dari belakang, tak ada shot dari depan. Bila shot dari depan tu aku nak kau kat sana lah. Aku lah kat sana. Ya habis tu macam mana nak dapat shot dari depan? Aku rasa Ellie kena kat depan. Baru aku boleh dapat shot dari depan. Tak nak. Habis tu susah nanti. Kestu okey. Kat situ. Tak boleh tu. Ada orang pandan tu. Kacau. Pegaga. Lagi teruk pegaga. Berkantan. Stop it. Get some help. Nak tahu tak ikan bandar raya kalau kau dapat cari sekilo orang bagi apa? RM1 Sekilo RM1? 100 100 lah berbaloi sikit. Sekilo RM1 bisa. Ikan bandar raya macam berat mana juga. ada sekilo RM1. Satu ikan bandar raya tu dah sekilo. Ya. Berat lah. Iyo. Lempau tu dapat lah RM500. Uish, banyak juga. Kalau macam tu aku nak buat part time lah. Ternak ikan bandar raya. Lepas tu aku jual lah. Oh kau lah orang-orang tu. Akulah orang yang dapat duit tu. Ni kau ni mastermind lah. Korang tahu tak ada satu, ni tak tahu fakta ke auta kan, kalau kita jumpa duit tu dekat mana-mana lah kan, jangan sesuka hati ambil. Sebab kadang-kadang duit tu untuk orang buang penyakit, orang kata. Betul ke? Betul lah. Bagi orang tu yang fikir macam tu lah. Bagi aku tak betul. Habis tadi yang betul tadi? Bagi orang yang fikir macam tu. Oh. Dia bagi aku dia tak betul. Dia rasa dia betul. Aku rasa dia tak betul. Oh, kau dia fikir dia betul, aku rasa dia tak betul. Oh, banyak benda yang dia buat tu tak betul. Aku rasa dia tak betul sebab dia buat benda yang betul. Jadi kau rasa betul ke tak betul? Aku rasa tak betul. Aku rasa dia pun tak betul sebab dia ingat dia seorang je lah yang dia ingat dia buat benda betul. Tapi sebenarnya dia tak buat benda tak betul pun. Okay, so sebenarnya yang Man nak sampaikan tu sebenarnya tak betul. Sebab apa yang orang fikir tu semua tak betul. Yang dia fikir je betul. Dan top pakai tu. Saya jumpa Aladin.
Ni Aladdin. Aladdin main telefon. First time nampak Aladdin main telefon. Selalu gosok-gosok keluar Aladdin. Ini Aladdin ni memang dah duduk main telefon kat sini. Moden. Aladdin moden. Awak nak apa ni? Apa saya tunaikan? Saya nak kuasa ajaib yang saya boleh ada kat dunia ni. Aladdin pun tak ada kuasa sebenarnya. Okay. Kalau saya diberi pilihan lah, kalau orang tanya kan, aku bagi kau satu permintaan je aku tunaikan. Satu permintaan tu aku nak tambah lagi 10 permintaan. Oh, betul. Aladdin ni Pak Pandai ni. Pak Pandai cari ikan tak jumpa barangkali. Dia cakap dengan aku, Lisa. Kau ni memanglah. Aku minta maaf, Lisa. Aku tahu aku salah. Aku dah kata kan. Tadi kita orang nak tu apa benda tu? Tekak aku dah tak ada suara tau. Jangan Pak Pandai, Ali Lujum, saya Katik. Seorang. Hey. Kau orang benda rumpun kau ni. Nak tanya tu masalah kau macam Cuma baca doa buka. Allah memberikan kepada segala wakil. Amin. Itu baca doa makan ni kan baca doa buka. Aku suka lah benda-benda kelakar-kelakar ni. Mai, tolonglah Mai. Apa? Aku nak tolong apa? Dia selalu kacau aku. Nasib kau lah. Farah. Hai saya. Hai korang. Saya Farah sebagai Sophie kat dalam cerita ni. Saya dalam cerita tu watak saya seorang kawan yang memang tak makan saman lah. Kas kepala, tak dengar cakap kawan dia. Benar dicurangi ataupun mencurangi? Dua-dua benar. Itu namanya Kifarah. Kalau kau buat dulu, kau kena. Kau apa watak yang kau teringin nak bawa dalam short film akan datang? Watak jahat sikit lah. Kalau tak jahat sikit, kalau nak jahat terus. Apa nak jahat sikit-sikit? Sebab orang selalu cakap aku ni baik sangat. Sebenarnya kau jahat lah. Tak adalah jahat, tapi macam nak try. Okey, kau nak try. Dia orang nak tengok kau watak jahat. Kalau dia orang approve, dia orang akan kasih kau watak jahat. Oh, nak makan. Ha. Kau ingat aku ni bibi kau ke? Ha? Ellie. Dalam cerita ni nama kita Lisa. Watak engkau dalam cerita ni macam mana? Garang tapi penyayang. Okey, ada pengalaman dicurangi ke? Pernah? Pernah? Pernah. Kau pernah pun kau suka. Aku tak faham dengan kau. 2 kali? Pernah. Kau curang ke dicurangi? Dicurangi. Lepas tu kau mencurangi? Kali je. First kali kau tengok perangai. Balas balik. Sebab dah kena 2 kali. Apa kebolehan kau? Kelebihan aku banyak tau. Nyanyi aku boleh melukis, aku boleh bawa motor. Nyanyi lah contoh. Nak nyanyi? Nyanyi. Kau nak dengar aku nyanyi aja. Lagu apa? Lagu raya lah. Lagu raya. Masih mood raya mah. Lagu raya baru. Boleh. Serumpun. Lupa lirik. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Di hari raya ku mohon ampun. Sama-sama berhimpun. Apa? Ada baik kat singa? Disebabkan korang dah interview aku, korang kena tengok cerita ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow kita orang punya YouTube channel. Okay, bye.